Okay, dah habis dah sesi bergambar. Untuk raya kali ni kami tak adalah beria sangat nak masak macam-macam kan. Yang ni husband belikan 4 kilo daging. Kami buat daging bersama. Kita buat perapan dulu, ajak anak-anak merewang sama. Tak kisahlah cara potong bawang tu slow sangat, tak apa, asalkan ada ambil bahagian masing-masing. Perancangan awal untuk raya kedua nak buat nasi lemak. Jadi sambal ni kita buat siap-siap, lepas tu kita frozenkan. Ada sambal bilis kosong, sambal bilis petai. Malam raya tu kami masih di Sungai Petani, tak balik Perak lagi. Jadi lepas settle masak-masak semua, kami ride sekejap ke Kepala Batas, ke rumah Kak Mila untuk ambil ketupat yang kami order. Berapa Kak? 1.5. Kami tak balik Perak lagi lah sebab plannya hari raya pertama nak beraya dengan ibu mertua dulu di Sungai Petani. On the way balik tu lapar. Malam raya singgah sekejap ngopi dulu dekat kedai nasi kandar Muhammad Maju. Yang ni Tosegi. Surprisingly Tosegi dia sedap ni first time sebenarnya makan dekat kedai ni. Kita ada 4 kilo ketupat palas kosong. Yang ni kacang 2 kilo. Dia makan dengan daging bersama kita tadi. Ni semua lauk-lauk yang kita dah masak, kita pack siap. Ada untuk bahagian di Sungai Petani, ada bahagian untuk bawa balik kampung. Untuk sesi bergambar di pagi raya, kami simple-simple je. Tak ada pergi studio ke apa. Singgah dulu ke satu kawasan playground dalam kawasan perumahan kami lah. Kat sinilah tempat untuk OOTD kami di pagi raya. Baju raya untuk tahun ni pun tak ada yang sedondon sebab anak-anak dah meningkat remaja. Dah ada pilihan masing-masing. Jenis baju, warna baju semua nak pilih sendiri. Tak kisahlah warna apa pun, yang penting memori tu melekat di hati kan. Okay, dah habis dah sesi bergambar. Nak pergi rumah mama mertua kita. Lepas tu terus gerak balik ke Teluk Intan. Ni dah sampai pun rumah mama, ibu mertua saya. Kalau siapa yang nak tahu, saya dan suami sebenarnya sekampung di Teluk Intan, Perak. Tapi untuk tahun ni, mama dia tak balik beraya di Perak. Adik-adik ipar semua beraya di Sungai Petani. Jadi kami sajalah yang balik ke kampung. Tapi untuk raya pertama ni beraya dengan mama dulu. Lepas makan-makan, lepas tu baru kami gerak balik ke Teluk Intan. Terima kasih mama sebab pagi tu tolong masakkan kurma kambing, ada acar timun dan kami pun bawa nasi minyak, daging bersama, makan beramai-ramai. Ketupat tu pun ada yang kami order semalam tu. Okey, dah habis beraya di Sungai Petani, kita melalui WCE dan terus balik ke Kampung Banjar di Teluk Intan. Kita dah sampai dah dekat Kampung Banjar, Teluk Intan, Perak. Kalau belah side saya, mak dengan ayah dah tak ada. Belah husband, ayah dah tak ada, tinggal mama aje. Jadi di kampung ni ada tinggal siapa? Adik-beradik, pak ngah, makcik, pakcik semua masih ada lagi. Adik-adik saya ni masih tinggal di kampung. Menu juadah hari raya pertama kali ni banyaknya disediakan oleh Aten sepupu saya. Ada juga tu daging dendeng, hasil air tangan daripada buah hati abang long saya. Korang semua tolong doakanlah supaya dia cepat kahwin insya-Allah. Untuk tahun ni adik yang berada di Sarawak tak balik beraya dengan kami. Tahun lepas dah balik beraya dah. InsyaAllah mudah-mudahan sihatlah di sana kan. Yang ni pula adik-beradik saya yang nombor 4. Uniform raya pun dah terbang dah ni. Kepanasan di kampung. Yang ni pula adik-beradik saya yang kelima, yang bongsu dengan isteri dan anaknya.
Kalau dikira adik-beradik mak ni semua dah tak ada dah. Tinggal Pak Su je ada lagi. Yang ni tapai Banjar, Pak Su dengan Mak Su yang setiap tahun akan buat. Kalau harapkan kami memang tak pandai nak ulah tapai Banjar ni. Teruk mak tu. Senang bagi awak. Ini tak dulu, gila ni gigi. Tekan Torik suruh pergi. Oh, Siapa? Petang tu kami meronda jap di kampung, singgah rumah adik nak tengok dia orang melapah kambing sebab ada orang order untuk kenduri akikah ataupun open house kot rasanya. dah nak kejar kan. Dadang ambil apa, Mah? Ivan? Ni dia Miji, sponsor utama mercun untuk Malang Raya ni. Ni bihun goreng, udang galah selambak. Memang padu lah. Oyat yang masak. Sebulan. Ha? Kakak Maya pusing. Pusing. Jangan kau jalan tarik. Dalam artikel. Ruangan politik. Boleh ke dalam paper? Ruangan politik macam kamu buat. Pasuk raya kedua, untuk masak-masak, makan-makan, kita buat nasi lemak dengan sambal ikan bilis tadi, ada daging pesama dan ada juga cucuk, ketupat. Alhamdulillah, meriah-meriah. Raya pergi malam kan. Macam kampung mana je? Kampung mana? Oh, lagi. Belah apa? Jangan menjauh. Ada selepas sekolah. Ada rumah. Hello, remote hello. Apa lagi boleh? Boleh tu. Sampai perangkak ke naik tangga. Apa macam bawah hangat je kau punya gambar. Oh lah, mak bergaya. Mana nak sama belang. Ada dua kotak aja. Jadi jemput kau. Satu. Perang.
Nak bila ada botol lili ni. Cantik eh. Hati-hati bawa motor. Panasnya.